Saya ambil dari sifat Naruto ni, walaupun ujian datang dia macam ayah dia Minato mati, lepas tu kawan tok guru dia Jiraiya mati, dia tetap semangat juga teruskan perjuangan dia. Tu saya respect kat Naruto. So kira kamu mengambil Ambil inspirasi lah. inspirasi daripada Naruto, Naruto lah. Terus faham. dia terus happy lah. Dia terus Okay. bersemangat. Siap bagi ceramah lagi kat orang-orang jahat tau. Kat Obito pun kena. Okay. Dekat Pain kena. Tapi sebenarnya kalau kita ambil daripada sudut yang positif, ada je benda best, benda baik dia kan. Benda baik dia. Dia seorang ceria, periang. Periang ah. Okay. So Naruto kamu layan cerita saja kat TV ke ataupun komik juga? Dekat ni lah, TV dengan kat Crunchyroll. App Crunchyroll lah. Oh, kamu memang fan betul-betul ya? Saya layan 2. Tapi saya tengok sebab itu banyak episod sonok layan dalam Crunchyroll. Sampai sekarang masih layan lagi lah? Masih layan lagi. Terutama Jujutsu Kaisen lah. Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen saya minat Gojo Satoru. Yoichi Tenkai. Tak, macam mana buat jari dia macam ni lah? Ni. Macam ni? Ni 2 piece. Ni. Piece? Silang. Macam tu? Yoichi Tenkai. Apa? Yoichi Tenkai. Yoichi Tenkai. Betul Yoichi Tenkai. Yoichi Tenkai.